Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Husna Firzanah binti Muhammad Nizam, akan memulakan tajuk pembintangan kami iaitu meneladani akhlak dan sunnah Rasulullah SAW menjadi khalifah di bumi dengan jiwa berakhlak mulia. Tajuk ini amat dekat dengan kehidupan seharian kita kerana sebagai umat Islam, kita bukan sahaja disuruh untuk beriman, tetapi juga untuk mencontohi akhlak Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, akhlak memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk kepribadian serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk memakmurkan alam ini dengan iman, ilmu dan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW pula menjadi contoh terbaik dalam pembentukan akhlak dan kepimpinan. Akhlak baginda menjadi cerminan hati seorang Muslim yang beriman dan bertakwa. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat ini menjelaskan bahawa setiap tindakan kita perlu berpaksikan keimanan dan nilai moral yang luhur. Seterusnya, maksud akhlak. Perkataan akhlak berasal daripada bahasa Arab, iaitu daripada perkataan huluk, yang bermaksud perangai, budi pekerti dan tingkah laku seseorang. Dalam Islam, akhlak bukan sekadar penampilan luar, tetapi mencerminkan keadaan hati dan keikhlasan niat di dalam diri seseorang. Apabila hati seseorang itu bersih, maka baiklah juga perbuatannya. Namun, apabila hati kotor, maka akan rosaklah tingkah lakunya. Dalam konteks kehidupan seharian, akhlak memainkan peranan penting dalam membentuk hubungan yang harmoni antara manusia. Akhlak yang mulia mendorong seseorang untuk berlaku jujur, amanah, bertimbang rasa dan saling menghormati. Oleh itu, membina akhlak yang baik bukan sekadar satu pilihan, tetapi satu tanggungjawab sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah di muka bumi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sifat utama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan suri teladan yang paling agung dan baginda memiliki 4 sifat utama yang menjadi asas kepada kepribadian unggul. Sifat pertama ialah al-siddiq, bermaksud jujur. Rasulullah sentiasa bercakap benar dan tidak pernah berdusta walaupun dalam keadaan sukar. Kejujuran baginda menjadikan masyarakat Mekah menggelarnya Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai. Sifat kedua pula ialah amanah, iaitu menunaikan tanggungjawab dengan penuh kepercayaan. Baginda tidak pernah mengkhianati janji dan sentiasa memelihara amanah yang diberikan. Sifat ketiga ialah fatonah, bermaksud bijaksana. Kebijaksanaan Rasulullah SAW dapat dilihat melalui caranya berdakwah, memimpin masyarakat dan menyelesaikan masalah dengan hikmah serta pertimbangan yang adil. Sifat keempat ialah tabligh, iaitu menyampaikan wahyu dan kebenaran tanpa rasa takut, walaupun menghadapi tentangan daripada kaum musyrikin. Kesimpulannya, keempat sifat ini menggambarkan kepribadian Rasulullah SAW yang sempurna dan menjadi panduan kepada seluruh umat manusia dalam membentuk diri yang berakhlak dan bertanggungjawab. Seterusnya, akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan. Dalam kehidupan seharian, Rasulullah SAW sentiasa menunjukkan contoh akhlak yang luhur dan terpuji. Baginda terkenal sebagai seorang yang jujur dan amanah dalam setiap urusan, sama ada dalam perniagaan, kekeluargaan maupun pemerintahan. Baginda juga penyayang dan pemaaf, walaupun terhadap musuh yang pernah menyakitinya. Selain itu, Rasulullah SAW menghormati semua orang, tanpa mengira umur, pangkat atau agama. Baginda bergaul dengan masyarakat dengan penuh kasih sayang, sabar dan rendah diri. Walaupun baginda seorang pemimpin besar, baginda hidup secara sederhana dan tidak pernah bersikap sombong. Rasulullah SAW juga menunjukkan akhlak yang tinggi ketika marah. Seperti sabda baginda, orang yang kuat
bukanlah yang menang dalam pergaduhan, tetapi yang menahan marahnya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, akhlak baginda bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dicontohi dalam setiap aspek kehidupan seharian kita. Seterusnya, contoh akhlak Rasulullah SAW. Antara contoh akhlak Rasulullah SAW yang paling jelas ialah menolong orang miskin dan anak yatim. Baginda tidak pernah menolak permintaan mereka, bahkan sentiasa mengutamakan golongan yang memerlukan. Rasulullah SAW juga menyayangi wanita dan kanak-kanak. Baginda sering bergurau secara sopan dengan anak, memuliakan isteri-isterinya dan tidak pernah meninggikan suara terhadap mereka. Selain itu, baginda menghormati jiran dan masyarakat berislam. Ketika seorang jiran jadi sakit, baginda tetap menziarahinya. Dia menunjukkan bahawa kasih sayang baginda mengatasi perbezaan agama. Dalam kepimimpinannya pula, Rasulullah SAW hidup dengan penuh kesederhanaan, walaupun mempunyai kuasa dan pengikut yang ramai. Semua contoh ini menunjukkan bahawa Islam menekankan kasih sayang, hormat menghormati dan keikhlasan sebagai asas hubungan sesama manusia. Seterusnya, akhlak dalam kepimpinan. Dalam kepimpinan, akhlak menjadi tunjang utama yang menentukan keadilan dan keberkesanan seorang pemimpin. Pemimpin yang berakhlak bukan sahaja dihormati oleh rakyat, tetapi juga mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Rasulullah SAW menunjukkan contoh kepimpinan yang adil, penyayang dan berhikmah. Baginda tidak pernah menyalahgunakan kuasa, sebaliknya menggunakan kedudukannya untuk membimbing dan melindungi umat. Baginda pernah bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang tanggungjawabnya." Hadis ini menunjukkan bahawa kepimpinan bukanlah satu keistimewaan, tetapi sesuatu amanah yang besar di sisi Allah. Seorang pemimpin yang berakhlak akan memimpin dengan penuh kasih sayang, kejujuran dan keadilan. Hal ini akan menjadikan masyarakat hidup dalam suasana yang aman dan harmoni. Dalam kehidupan kita hari ini, akhlak menjadi asas kepada pembentukan peribadi yang seimbang dan masyarakat yang harmoni. Sebagai umat Islam, kita perlu mengamalkan nilai-nilai murni seperti kejujuran, amanah, bertanggungjawab, menghormati ibu bapa dan guru, serta menepati janji. Akhlak yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui perkara besar, tetapi juga melalui perbuatan kecil, seperti senyum, memberi salam, menolong orang lain dan bertutur dengan sopan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya, orang yang paling aku kasihi dan paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang baik akhlaknya." Terdapat satu lagi riwayat daripada Bukhari dan Muslim, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya nilai akhlak di sisi Islam. Oleh itu, setiap Muslim sentiasa berusaha memperbaiki diri dan menjadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Yang terakhir ialah akhlak sebagai asas khalifah. Akhlak merupakan asas utama dalam kepimpinan seorang khalifah. Seorang khalifah sejati ialah individu yang adil, amanah dan berakhlak mulia. Perlulah memimpin dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Akhlak yang tinggi melahirkan pemimpin yang disegani dan dihormati, bukan kerana pangkat atau kekuasaan, tetapi kerana kepribadiannya yang tulus. Tanpa akhlak, ilmu dan kedudukan tidak memberi makna. Ibarat pohon yang subur tetapi tidak berbuah, dia tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maksudnya, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang adil. Oleh itu, akhlak yang mulia menjadi asas kepada kepimpinan yang berjaya dan masyarakat yang sejahtera. Dengan meneladani sunnah Rasulullah SAW, kita dapat membentuk jiwa yang kuat, hati yang bersih dan kehidupan yang diberkati Allah SWT. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Saya, Syazani Lida binti Zaini, akan meneruskan penerangan dengan menerangkan tentang akhlak dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan Muslim sebagai khalifah. Sunnah yang pertama ialah sunnah kebersihan. Antara sunnah mudah yang boleh kita amalkan ialah menjaga kebersihan. Rasulullah SAW mengajar kita bahawa kebersihan bukan perkara sampingan, tetapi asas kepada keimanan. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ini bukan hanya kebersihan tubuh, tetapi kebersihan hati, rumah, persekitaran dan minda. Menurut hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Kerana itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis ini menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyukai tempat-tempat yang bersih. Antara sunnah yang ditekankan ialah bersugi sebelum solat, memotong kuku, memakai wangi-wangian dan menjaga kebersihan pakaian dan rumah. Ulama menyatakan bahawa kebersihan adalah kunci kepada keberkatan dan pintu masuk kepada rezeki. Selain itu, terdapat juga ulama yang menyatakan bahawa seseorang yang menjaga kebersihan jasmani akan lebih mudah menerima hidayah rohani. Bayangkan dengan hanya mencuci tangan dan menjaga bau badan, kita sebenarnya sedang menghidupkan sunnah yang mengundang pahala berterusan. Sunnah yang kedua ialah sunnah keluarga. Keluarga adalah institusi pertama yang membentuk akhlak dan iman seseorang individu. Rasulullah SAW menjadi contoh suami, bapa dan ketua keluarga yang terbaik. Sunnah keluarga membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Menurut surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup supaya kamu hidup tenteram bersamanya dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Contoh sunnah keluarga Rasulullah SAW ialah melalui aspek hubungan suami isteri, di mana baginda merupakan seorang suami yang memuliakan isteri. Baginda tidak pernah meninggikan suara kepada isterinya. Selain itu, baginda selalu membantu untuk melakukan kerja rumah. Contohnya seperti menjahit pakaian. Melalui aspek sunnah terhadap anak, baginda merupakan seorang bapa yang menyantuni anak dengan kasih sayang. Contohnya baginda mencium dan berdakap anaknya. Melalui aspek sunnah sesama ahli keluarga, baginda menetapkan untuk makan bersama dalam satu dulang bagi satu keluarga. Perkara ini adalah untuk mengeratkan hati sesama ahli keluarga. Seterusnya, usaha kita mengamalkan sunnah keluarga ialah dalam konteks hubungan dengan ibu bapa, iaitu kita haruslah sentiasa memberi salam dan mencium tangan ibu bapa. Selain itu, bercakap dengan suara lembut dan hormat. Seterusnya, membantu untuk melakukan kerja rumah tanpa disuruh. Melalui konteks adab dan akhlak di rumah, kita haruslah memulakan hari dengan doa dan solat berjemaah. Selain itu, makan bersama ahli keluarga mengikut sunnah, iaitu duduk menghadap makanan dan memulakan dengan membaca bacaan doa makan. Seperti yang kita tahu bahawa perbuatan ini akan membawa banyak kelebihan dunia dan akhirat kepada kita. Contoh kelebihan dunia ialah rumah penuh rahmat dan ketenangan. Selain itu, hubungan keluarga kukuh dan harmoni. Contoh kelebihan akhirat pula ialah mendapat lindungan Allah pada hari kiamat. Selain itu, menjadi keluarga yang mendapat syafaat Rasulullah SAW. Sunnah yang ketiga ialah sunnah akhlak dan pergaulan. Akhlak baginda adalah Al-Quran yang hidup. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Contoh sunnah akhlak baginda ialah senyum adalah sedekah, iaitu baginda senyum kepada semua orang yang baginda jumpa. Selain itu, mengucap salam. Baginda mengucap salam kepada semua orang tanpa kira umur. Seterusnya ialah lemah lembut dalam tutur kata. Baginda menggunakan tutur kata yang lemah lembut agar tidak menyakiti hati orang lain. Seterusnya adalah sayang kepada kanak-kanak dan orang tua. Dalam pergaulan, Rasulullah SAW sentiasa senyum, memberi salam dan berlemah lembut. Menurut hadis riwayat Tirmizi,
Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Di sini kita dapat ringkaskan bahawa senyuman kecil yang kita berikan mungkin tidak bernilai di mata manusia tetapi besar nilainya di sisi Allah. Bagi akhlak tolong-menolong, contoh amalan Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian ialah baginda membantu wanita tua membawa barang walaupun baginda seorang pemimpin. Selain itu, baginda menolong sahabatnya membayar hutang dan menyelesaikan urusan mereka. Seterusnya ialah baginda menyantuni anak yatim, di mana baginda membelai, memberi makan dan menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak yatim tersebut. Di sini kita dapat lihat nilai yang ditunjukkan ialah kasih sayang sesama manusia, rendah hati dan prihatin, dan ukhuwah Islamiah semakin kuat. Berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Cara yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian ialah membantu rakan dalam pelajaran. Contohnya di mana kita membantu rakan kita untuk memahami tentang sesuatu pelajaran yang tidak difahaminya. Selain itu, memberi sedekah walaupun sedikit. Seterusnya, menawarkan bantuan tanpa diminta. Terdapat hadis daripada riwayat Muslim yang mengatakan Allah akan menolong hamba-Nya selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Di sini kita dapat simpulkan bahawa Rasulullah SAW tidak hanya memerintah umatnya berbuat baik, tetapi baginda sendiri menjadi contoh yang terbaik kepada umatnya. Amalan tolong-menolong baginda adalah manifestasi kasih sayang, kerendahan hati dan sifat kepemimpinan sejati. Sunnah yang keempat ialah sunnah alam sekitar. Rasulullah SAW melarang pembaziran air walaupun berwuduk di sungai yang airnya banyak dan mengalir. Ini menunjukkan bahawa penggunaan sumber alam adalah amanah, bukan hak mutlak kita. Sunnah ini mendidik umat Islam untuk berjimat, bertanggungjawab dan tidak tamak terhadap sumber bumi. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu ada benih di tanganmu dan hari kiamat hampir tiba, maka tanamlah. Menanam pokok dianggap sedekah yang berterusan kerana memberi manfaat kepada manusia, haiwan dan alam. Memelihara haiwan dengan ihsan merupakan sebahagian daripada akhlak Islam. Dizalimi atau diseksa haiwan adalah dosa yang besar. Baginda melarang menebang pokok tanpa sebab. Menebang pokok tanpa keperluan membuang sampah merata-rata, mencemarkan sungai atau udara adalah bertentangan dengan sunnah dan dianggap perbuatan fasad. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Usaha yang boleh kita lakukan untuk menghidupkan sunnah menjaga alam ialah gunakan air dan elektrik secara berhemah. Selain itu, kurangkan penggunaan plastik dan bawa beg guna semula jika berbelanja di pasaraya. Seterusnya, tidak merosakkan kemudahan awam yang disediakan. Di samping itu, mengadakan program gotong royong dan penanaman pokok. Kesan penghayatan sunnah alam sekitar ialah alam akan terpelihara dengan seimbang dan boleh berkekalan untuk generasi yang akan datang. Selain itu, manusia akan menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah dengan penuh amanah. Seterusnya, mewujudkan kehidupan yang sihat, harmoni dan diberkati Allah SWT. Di sini, kita dapat ringkaskan bahawa menjaga alam sekitar bukan isu sampingan, tetapi sebahagian daripada sunnah Nabi dan bukti sebenar kita memahami tugas sebagai khalifah Allah di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, saya, Amirah, akan menerangkan tentang cabaran dalam menghayati sunnah dan akhlak Rasulullah. Seperti yang kita tahu, dalam dunia moden, tidak semua mudah. Umat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam menghayati akhlak dan sunnah Rasulullah SAW. Antara cabaran yang paling ketara ialah pengaruh media sosial yang kadang-kadang membuat kita lalai dan hilang fokus terhadap nilai Islam. Platform yang sepatutnya menjadi sumber ilmu kini disalahgunakan untuk hiburan kosong, gosip dan budaya pamer. Seterusnya, kita juga berhadapan dengan krisis identiti, terutamanya dalam kalangan remaja. Tidak dinafikan, ramai remaja kini yang lebih mengenali selebriti dunia berbanding tokoh Islam yang sebenar. Apabila nilai barat menjadi ukuran, ahli Islam mula dipandang kolot.
Yang ketiga, kehidupan hidup. Ini juga merupakan ujian yang besar. Kerja yang padat, tekanan akademik dan gaya hidup yang pantas membuatkan ramai manusia semakin jauh daripada keterangan rohani. Ramai lupa untuk mencontohi sifat-sifat Rasulullah seperti sabar dan disiplin dalam urusan seharian. Yang terakhir sekali, budaya materialistik. Ramai orang yang terperangkap dalam budaya ini, iaitu mengejar kemewahan sehingga sanggup mengabaikan nilai jujur, amanah dan kasih sayang. Sedangkan Rasulullah SAW mengajar kita bahawa kekayaan sebenar bukan pada harta, tetapi pada hati yang tenang dan redha. Namun, cabaran yang saya nyatakan tadi tidak bermakna kita ini lemah. Setiap ujian hadir untuk menguji keikhlasan dan kesungguhan kita dalam menegakkan sunnah. Sini saya nyatakan cara-cara untuk mengatasi cabaran tadi. Yang pertama, kuncinya ada 3, iaitu ilmu, niat dan kesedaran. Tanpa ilmu, amalan tidak berpandu. Tanpa niat yang ikhlas, tindakan kehilangan nilai. Tanpa kesedaran, manusia menjadi autopilot, iaitu hidup tanpa arah. Seterusnya, kita mesti mulakan dengan diri kita. Contohnya, hidupkan sunnah dengan sekecil-kecil amalan, seperti memberi salam, berdoa sebelum tidur, menahan marah, bersedekah walaupun sedikit dan sentiasa senyum. Walaupun perkara ini nampak kecil, tapi kesannya besar bila diamalkan secara konsisten. Selain itu, peranan keluarga dan masyarakat juga sangat penting. Ibu bapa bukan sekadar mendidik anak dengan kata-kata, tapi dengan teladan. Guru pula mendidik bukan hanya untuk peperiksaan, tetapi untuk membentuk sasiah. Masyarakat harus kembali menormalisasikan adab, bukan hanya untuk pencapaian. Teknologi juga boleh menjadi senjata dua mata. Ia boleh menjerumus ke arah kelalaian, tetapi juga mampu menjadi alat dakwah yang hebat. Kita boleh menggunakan media sosial untuk menyebar mesej Islam, tazkirah pendek ataupun infografik kebaikan. Apa sahaja platform boleh sahaja digunakan untuk menjadi ladang pahala jika digunakan dengan niat yang benar. Dalam mendapati dunia moden, kita juga perlu bijak menapis budaya luar. Tidak semua yang moden itu salah. Tidak semua yang lama itu ketinggalan. Islam mengajar keseimbangan dengan menerima kemajuan tanpa mengorbankan nilai. Seterusnya, kepentingan menghayati akhlak Rasulullah. Menghayati akhlak Rasulullah SAW bukan sekadar untuk diri sendiri, tetapi untuk membina masyarakat yang sejahtera dan beradab. Apabila umat Islam mencontohi akhlak baginda, lahirlah generasi yang jujur, amanah dan sabar dan saling menghormati. Seterusnya, akhlak yang baik juga menjadi cermin kepada keindahan alam. Apabila perlakuan kita seperti senyuman, kejujuran, dan menolong, orang lain dapat melihat. Orang lain yang bukan Islam dapat melihat Islam yang sebenarnya, bukan hanya mendengar tentangnya. Sunnah juga mengajar disiplin dan keseimbangan hidup. Baginda SAW akan dengan sederhana tidur awal, bekerja dengan amanah dan menasihati dengan hikmah. Semua ini membentuk gaya hidup sihat, jasmani dan rohani. Akhir sekali, yang paling penting, menghayati sunnah bermakna mendekatkan diri kepada Allah. Setiap amalan yang mencontohi Rasulullah SAW adalah tanda cinta kita kepada baginda dan bukti ketaatan kepada Allah SAW. Paling penting, menghayati sunnah bermakna mendekatkan diri kepada Allah. Setiap amalan yang mencontohi Rasulullah SAW adalah tanda kita kepada baginda dan bukti cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, sebagai penutup, ingatlah bahawa menjadi khalifah bukan sekadar gelaran, tetapi amanah besar. Tanggungjawab ini menuntut kita menjaga 3 hubungan utama, iaitu dengan Allah, dengan manusia dan juga dengan alam sekitar. Hubungan dengan Allah melalui ibadah dan takwa, hubungan dengan manusia melalui akhlak dan keadilan, hubungan dengan alam melalui rasa tanggungjawab dan kasih terhadap ciptaannya. Andai setiap insan memahami 3 hubungan ini, dunia akan lebih damai.
Tidak akan ada manusia yang tertindas dan tidak akan ada alam yang disalahguna dan tidak akan ada jiwa yang kosong. Akhirnya, semoga dengan meneladani akhlak dan sunnah Rasulullah SAW, kita bukan sahaja menjadi umat yang berilmu, tetapi juga berjiwa mulia dan berakhlak tinggi. Inilah sebenar-benarnya erti menjadi khalifah di muka bumi ini. Sekian, terima kasih.